Okay guys, non-spoiler review untuk movie Michael. Okay, 2 hari lepas aku baru pergi premiere tengok cerita Michael. So aku nak bagi non-spoiler review untuk korang semua, okay? Okay, aku tahu review semua, rating semua right now semua orang bagi rendah IGN bagi 3 lah, macam-macam ramai orang macam kutuk movie ni kan. But bagi aku dah tengok, aku sebagai peminat Michael Jackson, aku happy gila tengok movie ni. Aku enjoy gila, serius. Okay, setiap movie tak ada yang perfect, ada positif dan negatif kan. Tak ada movie yang perfect kat dunia ni. So jom aku start dengan dia punya positif. Okay, first positif pasal movie ni ialah dia punya vibe. Okay, dia punya vibe cerita ni memang rasa macam konsert. Serius weh. Kepada korang yang tak sempat merasa pergi konsert Michael Jackson waktu zaman dia prime, inilah movie yang sesuai untuk korang tengok. Kau boleh tengok dia punya macam mana reaction fans dulu, and then dia punya lagu-lagu dimainkan dalam wayang. Oi, meremang bulu roma weh. Memang serius best gila. Rasa macam, oh finally aku dapat rasa macam mana orang dulu-dulu rasa pergi konsert Michael Jackson. Lagu-lagu yang ada dalam movie ni memang semua yang big hits ada. Okay, aku tak nak list out, nanti macam spoiler buat, but big hits semua ada. But ada a few yang big hits ataupun underrated tak masuk dalam movie ni. So mungkin korang akan kecewa sikit, tapi aku faham kan nak masukkan semua lagu Michael yang best-best banyak. Okay, tak muat nak masukkan dalam satu movie. Okay, benda kedua positif, aku rasa barisan pelakon dalam movie ni memang best. Daripada ayah dia, mak dia, and of course the main star himself, Jafar Jackson anak buah ataupun nephew Michael sendiri mainkan watak uncle dia, Michael Jackson, and he did a very good job daripada segi body language, dia punya suara, dia punya menari, memang sebiji. Okay, benda yang negatif tentang movie ni, okay, nombor satu yang aku nak cakap pasal ialah dia punya pacing. Okay, pacing dia aku rasa awal-awal okay, it's very nice, character development tu ada. Tapi bila dah second half sampai habis, aku rasa macam dia macam rush sikit. Tak tahulah apa ada pendapat aku. Aku rasa masa dekat second half tu ni, aku rasa patutnya explore lebih lagi, sebab itu waktu zaman prime Michael tengah naik gila. And aku rasa dia macam banyak tak masukkan. Aku tak cerita lebih sebab this is non-spoiler. Korang tengok sendiri nanti baru korang, tak tahu korang setuju dengan aku ke tak. Tapi tak apa, nanti aku akan buat another one yang spoiler punya review. Biar movie dah keluar, korang tengok baru aku buat. Okay, overall aku rasa memang enjoy je movie ni. Jangan dengar apa kritik cakap. Okay, and kepada korang yang memang minat Michael Jackson, korang akan definitely akan enjoy this movie. Pergi tengok, korang tengok sendiri.